Alhamdulillah jemaah, masjid ni saya tengok ramai kanak-kanak. Betul tak? Sebenarnya jemaah bersyukur tempat ni masih lagi ramai kanak-kanak. Kenapa? Menandakan andaikan 20 tahun, 30 tahun lagi, insya-Allah tempat ini akan tetap berdiri. Kalau seandainya tempat ni tak lagi dengar suara kanak-kanak yang hanya adalah orang-orang lansia, semuanya umur orang pencen, umur 60, 70 tahun je, 20 tahun, 30 tahun lagi, masjid ini tak tahu nak jadi apa masjid ini. Sebab tak ada generasi. Tapi alhamdulillah tempat ini masih ramai lagi kanak-kanak, dan ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada segelintir masjid yang mana melarang pengurusnya ni bukan sini ya. Pengurusnya anti sangat dengan suara kanak-kanak. Dikatakan kanak ni bising. Jadi kalau ada orang bawa kanak-kanak ke masjid, maka dia tegur, hati-hati, kanak-kanak solat di luar. Akhirnya lari orang daripada masjid, dicari masjid lain. Kadang-kadang malas dia solat di masjid, solat di rumah je. Asbab siapa? Asbab dia. Jangan. Ayuhan nas, inna minkum munafirin. Kata Nabi SAW, wahai manusia, di antara kalian ada yang menjadi asbab orang lain lari daripada Islam. Asbab kalian orang lain bencikan kepada Islam. Jadi jemaah, jangan jadikan diri kita menjadi punca orang lain bencikan kepada Islam. Jaga akhlak kita, jaga ucapan kita, jaga akhlak kita, jaga muamalah kita. Jangan asbab ucapan dan muamalah kita menyebabkan orang bencikan kepada sunnah Nabi SAW.